Salam sejahtera, salam Sri Bintang, salam Sarawak Maju Makmur dan salam Malaysia Madani. Saya Rene Dan saya Sarah. Kami dari Star TV. Dari Bumi Kenyalang, Miri Sarawak, kami bawakan kepada anda liputan khas Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026 yang berlangsung dari 6 hingga 12 Jun 2026. Kejohanan ini menjadi medan pertembungan minda yang menghimpunkan pemain-pemain catur paling berbakat dari seluruh Malaysia. Setiap bidang yang digerakkan, setiap strategi yang dirancang dan setiap keputusan yang dibuat bakal menentukan siapa yang akan muncul sebagai juara. Rene, nampak tak semangat kesukanan, gaya pemikiran kreatif dan ketahanan mental jelas terpancar pada wajah para peserta yang bersedia memberikan persaingan terbaik. Betul tu Sarah, ayo bersama-sama kita ikuti perjalanan mereka dalam kejohanan yang penuh dengan cabaran dan inspirasi ini. Hai semua, boleh perkenalkan diri dan negeri yang anda wakili? Boleh? Terima kasih. Nama saya Rana Nabila binti Muhammad Razmi dan saya mewakili negeri Terengganu. Bagaimanakah persiapan kalian sebelum menyertai kejohanan ini? Persiapan kami ialah kami telah berada di Sarawak selama seminggu dan kami telah berlatih dengan coach-coach yang bertauliah dan juga yang menariknya kami telah berada di Sarawak selama seminggu. Apakah harapan kalian dalam kejohanan ini? Harapan kami adalah supaya negeri Terengganu akan mendapat kedudukan yang paling cemerlang dan mencapai KPI negeri dan juga kami berharap agar ada yang naik podium. Baik, sebagai pengurus pasukan, tentulah kami berharap agar pasukan Terengganu mencapai kejayaan yang lebih cemerlang berbanding tahun-tahun lepas dan kerana kami tak mempunyai jurulatih yang kami import daripada luar, memang betul-betul daripada pasukan kami sendiri. Kalau dapat mencipta kejayaan itu memang sesuatu yang sangat luar biasa. InsyaAllah. Doakan kami juga. Terima kasih. Terima kasih, semoga berjaya. Hai, boleh perkenalkan diri dan negeri yang anda wakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Saiful Amir bin Ismail dari tim Kedah. Kami seramai 36 peserta dan juga 10 orang pegawai telah datang ke negeri Sarawak untuk bertanding MSSM Catur. Bagaimanakah perasaan anda dapat mewakili negeri dalam kejohanan catur MSSM 2026? Perasaan saya sewaktu mewakili kejohanan MSSM Catur 2026 ialah saya sangat happy tetapi gemetar juga sebab ni first time saya dapat MSSM. Apakah yang anda pelajari daripada penyataan dalam kejohanan ini? Saya dapat tengok Sarawak, dapat tengok semua tempat di Sarawak. Terima kasih, semoga berjaya. Terima kasih. Sekarang kita bersama dengan pasukan Sarawak selaku tuan rumah dalam kejohanan kali ini. Sebagai tuan rumah, apakah pengalaman paling bermakna yang anda peroleh sepanjang kejohanan berlangsung? What struck me the most about this tournament is seeing all the contingents from the other states coming to Sarawak to enjoy our warm hospitality. It has been an honor to host so many other contingents from all around the country, and I hope they enjoyed themselves here in Sarawak. What struck me about this tournament is also all the many friends that I made, not only from my own contingent, but from the other contingents like Sabah,
Kedah, Labuan, and Selangor. Their support has meant so much to me, even when I'm feeling discouraged or disappointed. Their constant encouragement helps to keep me going. Adakah bermain di gelanggang sendiri memberikan kelebihan atau tekanan tambahan kepada pasukan anda? Playing at my hometown motivates me to work hard and make Sarawak proud. Apakah yang ingin cikgu katakan kepada semua kontijen yang hadir ke Sarawak untuk kejohanan ini? Okey, untuk sebagai tuan rumah, kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dari setiap kontijen di seluruh Malaysia datang ke Miri untuk menikmati, melihat suasana kami yang pelbagai kaum di sini dengan pelbagai bangsa dengan corak perpaduan yang sangat-sangat erat di kalangan kami. Dan kami juga menawarkan keunikan dari segi makanan, dari segi budaya dan juga dari segi pertuturan. Datanglah lain kali ada masa datang ke Sarawak. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi untuk pelbagai acara yang biasa diadakan di Sarawak. Kami berbangga di atas pernyataan kalian semua mewakili negara tercinta. All the best. Okey, terima kasih. Setelah beberapa hari berlangsung dengan penuh persaingan, strategi dan semangat kesukanan yang tinggi, kini tibalah saat yang dinanti-nantikan, iaitu majlis penutupan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Barisan Pengurusi Teknik dan Pembangunan Sukan Catur PPPS, MSSM dan PPPS. Majlis pada hari ini menjadi simbol kejayaan, penganjuran kejohanan serta penghargaan kepada semua peserta, jurulatih, pegawai dan urus setia yang telah menjayakan kejohanan berprestij ini. Tahniah ya, apakah perasaan anda ketika diumumkan sebagai pemenang? We feel very happy and grateful. Siapakah individu yang paling banyak memberi sokongan kepada anda? Parents and pengurus pasukan. Boleh kongsikan kata-kata semangat untuk semua? Never give up. Terima kasih. Tahniah ya, boleh kongsikan rahsia kejayaan anda sehingga berjaya merangkul kemenangan? I play chess every day. Ada pesanan untuk rakan-rakan di luar sana yang ingin menceburkan diri dalam sukan catur? Play a lot and you can improve. Wah, kata-kata semangat yang hebat. Terima kasih. Tahniah ya, boleh kongsikan sedikit tips-tips kejayaan? Terima kasih. Sebenarnya tips kejayaan kami sangat simple, sangat mudah. Kami ambil daripada perkataan Miri itu sendiri. Kami datang dengan mission. Kami datang untuk inspire next generations dan kami datang untuk rise, okay? Untuk bangkit, menunjukkan siapa Selangor dan kami mahu beri I adalah impact. So Miri itu saja adalah inspirasi kami untuk mengejar kejayaan bagi kali ke-15 ini. Siapakah pendorong dan sumber inspirasi anda? Ayah saya yang selalu menjadi sumber inspirasi saya dan abang saya. Ada kata-kata akhir? Baiklah, kata-kata akhir daripada kami ialah kami akan tetap berusaha untuk mengekalkan kejuaraan ini untuk kali ke-16 tahun hadapan. Terima kasih. Semoga terus sukses di masa akan datang. Sama-sama, terima kasih. Bersama dengan saya adalah Encik Goh Jit Siang yang merupakan Ketua Arbiter MSSM 2026.
Apa khabar Encik? Khabar baik. Bolehkah Encik ceritakan sedikit tentang kejohanan catur peringkat kebangsaan pada tahun ini dari segi sambutan, persediaan dan cabaran yang dihadapi? Baik, terima kasih. Untuk MSSM 2026, kita mendapat sambutan yang sangat baik di mana sudah banyak tahun tak ada penyertaan penuh, tetapi tahun ini di Miri Sarawak kita dapat sambutan penuh. Setiap negeri menghantar kontingen penuh. Apakah harapan Encik terhadap perkembangan sukan catur di Malaysia? Saya harap para pemain boleh main dengan bersemangat sukan dari akar ubi sampai ke peringkat arena antarabangsa. Saya harap juga ibu bapa, guru-guru menyokong aktiviti ini kerana aktiviti ini melibatkan pelbagai bangsa. So, perhubungan antara etnik sangat bagus. Perpaduan pun dapat dijaga. Itu saja. Terima kasih atas perkongsian. Have a nice day and come again to Sarawak. Ya, terima kasih. Bye. Kita bersama Encik Deacon Kilu yang merupakan penolong pengarah Ketua Unit Sukan, Unit Pembangunan Bakat Murid Sukan JPN Sarawak, merangkap Setiausaha Agong MSS Sarawak. Apa khabar Encik? Khabar baik. Bolehkah Encik ceritakan sedikit tentang kejohanan catur peringkat kebangsaan pada tahun ini? Okey, untuk makluman, kejohanan catur MSSM pada tahun 2026 telah bermula pada 6 hingga 6 Jun dan akan berakhir pada 12 Jun nanti, menghimpunkan seramai 576 pemain catur daripada 16 negeri dan juga seramai 180 orang pegawai pasukan. Okay, pada tahun ini, kejohanan ini telah dilangsungkan di Hotel Meritz Miri. Untuk makluman, kejohanan ini menghimpunkan pemain-pemain terbaik yang telah terpilih mewakili negeri masing-masing, seramai 36 orang yang melibatkan 3 kategori, 12 tahun, 15 tahun dan 18 tahun ke bawah, lelaki dan perempuan. Okay. Jadi pada tahun ini, kejohanan ini kita lakukan atau kita bawa ke Sarawak Miri, dan ini memberikan pengalaman baharu kepada para pemain catur yang ramai ataupun majoritinya pertama kali pergi ke bahagian Miri. Jadi harapan kita mengharapkan semoga semua pemain mendapatkan pengalaman baru dan selain daripada bermain catur, membuat juga ataupun melawat kawasan-kawasan menarik di sekitar Bandar Miri, dan juga kita mengharapkan agar semua pasukan akan dapat balik dengan selamat ke negeri masing-masing pada 13 hari bulan nanti. Itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih adik Sarah. Terima kasih atas perkongsian tadi. Selamat datang diucapkan kepada Encik Samsul Hisham bin Abdul Manap, penolong pengarah Sukan 1, Sektor Pengurusan Sukan, Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia merangkap penyelaras Sukan Catur MSSM 2026. Apa khabar Encik? Baik, nama adik? Sarah. Sarah, terima kasih. Apakah pesanan dan kata-kata semangat kepada semua peserta yang telah menyertai kejohanan kali ini? Okay, terima kasih, Dik. Terlebih dahulu, saya mengucapkan syabas dan tahniahlah kepada semua 16 pasukan yang bertanding. Alhamdulillah, tahun ini semua negeri, 16 negeri dapat menghantar seluruh penyertaan. Maksudnya, setiap kategori hantar 6 orang, iaitu dapat hantar untuk pasukan dan kategori individu. Sepanjang 5 pusingan ini, saya dapat lihat ada yang menangis kegembiraan, ada yang menangis kesedihan. Tapi perlu diingat, sebenarnya semua atlet yang datang ke Miri pada tahun ini telah pun menang di negeri masing-masing. Mereka merupakan johan di negeri masing-masing. Cuma di sini penentu untuk yang terbaik dalam kalangan terbaik. Jadi setiap atlet yang bertanding di Miri ini tak perlu berasa kecewa, tak perlu rasa terluka, tak perlu rasa mengalah. Sebaliknya, anda rebut peluang ini untuk dapatkan pengalaman untuk bermain di peringkat yang lebih tinggi satu hari nanti. Kegagalan hari ini bukanlah kegagalan selama-lamanya, sebaliknya ialah penentu kepada kecemerlangan kita pada masa hadapan. Jadi, dan saya ucapkan syabas dan selamat berjaya kepada semua pasukan negeri yang bertanding pada tahun ini di Miri. Terima kasih. Terima kasih. Semoga usaha yang dilakukan membawa manfaat kepada semua orang. Terima kasih, Cik Sarah. Cik Sarah. Tahniah kepada semua pemenang dan syabas kepada seluruh peserta yang telah memberikan saingan hebat sepanjang kejohanan ini. Juara bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, tetapi mereka yang sentiasa bangkit selepas setiap cabaran.
Teruskan mengejar impian, asah bakat dan tingkatkan potensi diri. Semoga kejohanan ini menjadi titik permulaan kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Walaupun dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, semangat perpaduan, persahabatan dan kesukanan telah menyatukan kita dalam satu keluarga yang besar, MSSM. Semoga sepanjang berada di Sarawak, kalian semua bukan sahaja membawa peluang, kenangan manis kejohanan ini, malah turut membawa bersama keindahan budaya, keramahan masyarakat dan keunikan negeri Sarawak. Dari Sarawak dengan kasih sayang, terima kasih dan selamat jalan. Ingat kami, segulai sejalan, sehati sejiwa. Sekian dari kami, Star TV, Facts, Non-Fiction. Sentiasa di puncak.